kemalangan membabitkan sebuah bas dan sebuah lori trailer dilaporkan berlaku di kilometer 18.3 lebuh raya link kedua Malaysia Singapura dari Pontian Link menghala ke Nusa Idaman sekitar jam 12.20 tengah hari pada 27 Jun lalu. Menurut sumber awal, insiden berkenaan menyebabkan gangguan trafik di laluan terbabit. Namun status kemalangan termasuk jumlah mangsa serta tahap kecederaan masih belum dapat dipastikan. Beberapa rakaman video tular di media sosial menunjukkan keadaan kedua-dua kenderaan mengalami kerosakan teruk di bahagian hadapan. Setakat ini, pihak berkuasa masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berhubung insiden tersebut. Bagaimanapun, usaha menyelamat dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Bas laju, lori laju. Belaga. Dia yang buat jam. Lori belakang kita ni pun laju. Allahu Akbar.